Okey, malam dua pada malam ini ditemani oleh dua adik-beradik yang cukup meletup sekarang ini. Yang cukup romantis, Alif romantis. Aisyah pun romantis juga. Dengan lagu-lagu mereka. Wow. Yeah. Okey, bila nak kahwin? Soalan macam bapak-bapak Bila nak kahwin? Selalunya adik dulu ke abang dulu? Tapi zaman sekarang ni lurus bendul langkah bendul. Langkah bendul tu okey lah dah common lah kan. Cik. Ya, awak dah tak dengar. Okey, baik. Dan kita inginkan sekali lagi ucapkan terima kasih kerana anda sudi untuk bersama kami. Mula kita dapat tangkap Aisyah, tapi Alif tak ada. Sekarang dua-dua ada kat dalam ni kan. Tapi kan Mak, saya sanjung mereka berdua. Asal balik Singapura je dia akan beritahu kita mereka akan berada di Singapura. Ini antara artis yang tak lupa diri. Bagus. Tepuk sikit lah. Artis tak lupa diri. Walaupun carrier dia dah popular kat KL. Dia favourite orang favourite dengan orang saya favourite mereka kan. Tapi tak lupakan market kat sini. Betul. Market kat sini walaupun taklah seluas market di sana kan. Tapi mereka bagus. Orang tak ada favoritism. Apa yang anda masih lagi sayangkan peminat Singapura ni. Walaupun adik dulu. Kita latih dia. Walaupun anda telah pun mungkir nama di seberang. Okey, apa yang menyebabkan anda masih lagi macam saya masih lagi sayang Singapura. Sebab ini tempat yang kita grow up kan. So apa yang Singapura telah lakukan untuk anda? Education lah. Lagi? Dalam industri hiburan. Dalam industri hiburan. Basically macam lambat jawab. Okey. Sebab saya pun start daripada Malaysia kan. Saya start dekat Malaysia. So macam Singapura tetap mainkan lagu saya, tetap support saya. So kita tak boleh nak lupa lah. Tak, peringkat awalnya di Singapura. Cuma pertandingan besar tu cuma very small di kan? Singapura kan. Tapi kalau Alif pertandingan di Singapura. For me, untuk Alif, this is dilahirkan sebagai artis pun dilahirkan di sini. Jadi from the start memang Alif punya pergerakan progress seni ni memang mula di sini. So whatever it is, the roots is still here. Jadi Alif tetap akan patah balik. Tapi cabarannya lebih kepada Aisyah kerana Aisyah market yang lebih mencabar tau. Alif di Singapura senang je orang undi, tapi Aisyah tu macam mana? Apa rasa anda? Komen sikit. Okay. Orang-orang Singapura banyak tweet, banyak Instagram cakap kalau boleh orang-orang Singapura nak vote. So itu je dah enough untuk saya. Sebab kita tahu yang kita dapat support daripada orang-orang Singapura. So that one is enough lah. Sebab kita tak boleh nak paksa diorang untuk PJB untuk vote kan. Betul. So that one is enough. Kita tahu yang kita dapat support yang kukuh daripada Singapura. So that is, dan latihan dia pun lebih dahsyat Mat Sana dia punya kritikan, kutukan dan sebagainya. Very honest lah. Diorang setuju. Wow. Kalau Alif menangis tak kena gitu? Alif, anda masih lagi kuat walaupun banyak cerita-cerita yang kita dengar di seberang dan sebagainya. Apa yang menyebabkan anda terus kuat untuk menjadi penghibur? Bagi Alif, the excuse of being young dah tak boleh pakai dah. Yang macam dulu kita boleh cakap, saya masih muda apa. Memanglah I'm 23 now and I'm still young. Tapi kau 23? Kenapa? Anda ingat berapa? Tak ada. Saya masa Google ada satu part ada yang mengatakan umur Alif tak kena, wajah Alif tak kena dengan umurnya. Maksudnya seharusnya lebih muda. Kelihatan lebih matang daripada umur sendiri. Jadi dia cepat matang orangnya. Orang cakap lebih tua. Jadi anda andaikan dia berapa agak-agak sebelum anda tahu umur sebenar? 28, 29. Tengok dia punya kematangan dia nampak. Untung Pak Aziz pandai dia jaga anak dia. Tak ada, bukan Pak Aziz, mak dia mendidik. Mak dia mendidik Mak yang mendidik Mak migraine kau tak tahu. Umur anda tak kena dengan wajah anda, kematangan anda tak ada. Itu satu komplimen ke satu yang anda senang? Satu komplimen sebenarnya. Okay. Pada Alif, I'm always Alif selalu real lah. Alif pernah macam be action matang ke macam hypocrite tau. You know, certain people in this line kan, Alif selalu cakap dengan Aisyah juga, dalam bisnes ni kita there is not much room untuk kita buat salah, especially dia perempuan. Tapi bagi Alif manusia yang tak lari daripada silap. I would rather grow up daripada kita cuba sembunyi-sembunyi, tunjuk baik. Lepas tu last orang tahu satu benda teruk terjadi, kantor lagi teruk. So
I'm not saying there's no justification yang Alif punya silap-silap tu Alif bangga buat, tak. Tapi sebagai seorang artis muda, masih muda 23 muda, there is a lot of things yang Alif mesti kena belajar. Dan hopefully with every, I know I've said this a lot of times, Alif selalu cakap benda ni tapi tak buat. Tapi to me, I am at my own pace. Alif on my own pace. Saya tak nak pressure diri macam aku ubah sebab orang lain suruh aku ubah. Alif nak ubah untuk diri sendiri supaya perubahan tu kekal lah. Kita ubah untuk orang lain tak kekal. Betul, harus ada diri kita. Orang lain tak kekal. Wah, itu satu pelajaran bagus, yang baik. Saya baru dapat tu kata-kata pagi tadi. Terus majalah interview seorang artis Taiwan. Sama dah kita berubah dari industri suruh kita berubah, kita nak berubah. Sebab kita nak berubah untuk kita. So we take our own pace. Orang lain tak ada masa, orang boleh paksa. Kita can fake it, tapi at the end of the day orang tetap nampak kita nonsense. Betul Lepak, kita chill dan kita kecoh bersama Aisyah dan Alif Aziz. Kalau pendengar nak tanya soalan yang panas pun boleh jugalah. Korang dari ni belum kena soalan panas-panas? Dah siap sedia belum? Dari segi mental Alif sudah selesai. Aisyah ni baru tahu. Dia dah biasa. Kalau Aisyah dah okey, dah biasa tak? Kalau macam biasalah wartawan sana kan. Aisyah keluar sekejap dengan seorang lelaki artis Aisyah kelihatan di bangsa. Alif jaga. Kau jaga adik kau betul lah. Jaga habis Tapi jaga-jaga pun terlepas apa kadang-kadang. Takut adakah kau seorang abang yang garang terhadap adik? Garang tak. Tapi sebab dia senang dengar kata. And she knows yang kita apa yang kita nasihat tu untuk kebaikan. Bukan saya tak bagi. Macam bukan saya cakap kau tak boleh buat ni, tak. Tapi kan Alif, tapi kan ada artis muda yang mula dari usia muda. Betul tak? Macam lain dia. Tapi artis muda ni cepat berontak tau. Banyak Britney Spears, Justin Bieber. Kira Alif dah melalui semuanya. Alif dah. Kira Aisyah nak kena guide. Dia tak adalah macam tak berontak tak. For now and hopefully boleh ada go crazy. Abang garang tak Aisyah? Tak, dia okey. Tak kira jujur. Mati-mati aku nak suruh dia cakap ada garang. Tak, dia okey. Sebab abang yang apa pun baik, dia akan report dekat Umi juga. So basically pun berontak juga. Umi macam bos lah. Baguslah. Siapa lagi nak jaga anak-anak kan. Apa-apa kita report dekat Umi. Especially bila macam Aisyah dia duduk dengan Alif. My mom and dad ada kat sini. Ada rumah di sana lah? Ada. Rumah dah beli rumah sendiri Alif? Belum. Masih disewa lagi lah. Macam provider okey. Bagus sekali. Kita ada duduk rumah. Jadi Umi tak ada. In her absence, my responsibility. Betul lah sebagai abang Kalau nak beli rumah daerah mana? Kalau di KL? Damansara. Kalau Damansara tu kawasan elit tau. Wow, terbaik untuk mereka lah. Saya bukan memilih macam tu sebab tak apalah. Itu satu yang anda usahakan sendiri. Memang ramai artis duduk kat situ sebab one of the reasons why sebab dekat KL is very hectic. Apa benda. So when you want some place yang peaceful sikit, kita duduk dekat Damansara, outskirts of KL. Tapi Shah Alam lebih tenang Shah Alam jauh sikit lah. Jauh dari bandar. Bagaimana perjuangan anda di sana untuk setakat ini? Adakah susah dan sebagainya? Sebab baru-baru ini masa suatu jus kita tampilkan Sleek. Okey, dan di luar recording Juice tu kita berbual dengan Sleek dan sebagainya. Sleek juga ada kisah-kisah yang menyayat hati lah kira menyedihkan juga bila mereka di sana. Dan Alif bagaimana? Adakah anda juga bersama teman-teman Singapura di sana untuk membantu mereka? Ramai yang tak tahu what it is like untuk kita yang dari sini duduk kat sana. Tapi for me Alif tak banyak benda yang perlu complain sebab actually Alif dah banyak diberi a lot of privilege by Sony Music Entertainment. Cuma myself lah, or my own actions and kesilapan yang Alif buat yang buat benda jadi more difficult. Tapi whatever it is, Alif tetap dapat sokongan daripada mereka. Mereka beri rumah kereta? Ada? Soon insyaAllah. Dan lesen belum? InsyaAllah soon. Jadi baik. Yalah bagus tu. Memang it's very difficult lah. Especially orang nampak kita macam everything comes easy, everything. Tak. For Sleek, even for Sleek, banyak benda yang diorang lalui yang orang tak tahu. Nampak macam senang lah. Tapi Aaron pernah tidur dalam kereta apa masa tahap permulaan tu Kalau Aaron Aziz pun macam tu dia punya kesusahan with his looks and his package and everything. What about us people like us? Maksudnya Arif lebih handsome dari Aaron Aziz lah. Belum kan? Tak ada. What about people like us kan? Kita yang baru nak menapak lah. Okey. And it's very difficult. Cuma kita punya drive lah. Tapi dah lama dah 3 tahun 4 tahun ada. Tapi dah okey tak, stable lah sekarang Alhamdulillah. Maksudnya tu orang kenal lah. Dah berlakon, dah buat video klip dengan Adira, dah apa-apa kan sebagainya.
Apalah, kalau benda yang baik, kalau berlaku, apa salahnya Taklah, benda is a learning process. Cuma klip video tu buat mak dia sakit hati tau. Mak siapa? Alah, yang kena migraine. Ya ke? Sial, mak asyik picit kepala je mak Tapi tak apa, ni menunjukkan anak-anak berjaya anak berjaya tak kisah. It's tough lah. Kalau we have to answer in one way, yeah, it's very tough. Yalah, betul. Alif dan Aisyah nak nyanyi dulu. Sebab kita sebenarnya kita nak tarik mak bapak diorang nyanyi sekali. Kalau boleh, sebab ni sesuatu yang mungkin tak pernah berlaku. Mahal. Ada. Berapa cik? Sekarang satu lagu berapa cik? Boleh bayar, tak ada hal. Ada, saya pernah nampak klip video Aziz nyanyi muka sekali. Betul. Actually bapak dia boleh nyanyi. Itu yang bakat orang dari mana? Bermulanya daripada rumah siapa? Ayah. Itu kalau okey. Dan terima kasih di atas undian anda. Soalan kami untuk anda menerusi fanpage. Adakah anda ingin mendengar Encik Aziz bapa kepada Alif dan Aisyah menyanyi? Perlukan Di balik kita mesti kena maki ni. Oh ya ke? Tak apa, sikit je. Dia minta menghampakan. Nanti maknanya tak pasal-pasal kerana ayahnya orang tak minat Aziz Alif dengan Aisyah kan. Kita nak perlukan 10 yes, dia orang kasih 20 yes. Alamak. Dalam masa 2 minit je 20 yes. Sikit je. Kita dengar dululah adik-adik nyanyi dulu. Anak-anak nyanyi, adik-adik lah. Kita dengar Alif interpretasikan lagu Mimpi. Cuba sikit Alif. Okey, kita dengar Alif nyanyi lagu Mimpi yang ini. Aisyah petik gitar. Ni versi sebenar, original adiknya. Kita nak dengar Alif pula bawa lagu adik. Kita nak bandingkan ni gitu Andai ini hanya mimpi, tinggalkan ku begini. Oh, biar terus ku lena sampai kau tiba. Oh, Aisyah pernah terasa tak cakap, suara abang lagi sedap suara adik lah? Ada tak pernah? Ada tak orang cakap? Ataupun sebaliknya macam, suara Aisyah lagi baik lagi suara adik? Itu ada. Apa perasaan Aisyah bila orang bandingkan? Macam tak logik kot kalau orang nak bandingkan kita. Sebab one thing kita punya satu suara ialah lain. Nada suara berbeza. Cara dia belt tu yang orang cakap bagus. Lepas tu orang kan nak cucuk Elif, habislah kau kan Aisyah ni. Dia cakap gitu. Jahat orang tu. Alif cakap macam dia je. Pada Alif, that is a very dumb comment. Bukan pasal Alif ambil tak. To me, kalau Aisyah bagus, Alif, I'm the brother. I will be very bangga proud. Kan? Yalah. Orang kata poyo betul bukan macam alamak ni jealous. I have never had those kind of feelings. Macam dia lagi bagus, lagi bangga. Aisyah masih lagi tak dibayangi Alif Aziz? Masih lagi tak? Masih. Kalau macam orang tengok jauh ni. Kalau macam orang tengok ni adik Lepas orang takkan macam kenal kita sebagai Aisyah tu orang kenal nama dia. Bila agaknya orang nak kenal Aisyah Mimpi, Aisyah lagu Mimpi, Aisyah Mimpi. Aisyah Mimpi. Tak tahulah. Tapi saya tak kisah sebenarnya. Kalau orang cakap adik lepas at least orang kenal. Tunggu masa lah itu bagus tu. Dia cepat populariti tu. Ada tak Aisyah dikejar oleh stalker-stalker, hantar bunga betul lari, hantar hadiah? Tak ada. Sebab benar tak? Ada peminat-peminat. Saya dengar dari ibu anda kena serbu tau masuk shopping mall. Dekat Brunei kena serbu. Yang baru-baru pergi dengan kru radio. Keluar pergi dengan radio. So macam kita dah habis kerja sikit, so pergi mall lah sekejap. Mall dia quite far daripada studio. So masuk mall macam saja, tak ada orang kenal. Masuk terus ada this group of girls yang approach saya dulu kan. Dia macam dia tanyalah. Girls. Dia tak tanya dulu. Dia main tak ada kena. Dia macam random lah. Dia tanya tak, ni Aisyah Aziz ke? Dia macam, you Aisyah kan? Cakap saya. Lepas tu dia dah start gambar semua sampai tingkat 2. Turun. So dah tengok tingkat 2 dah tengok dah macam Aisyah macam tu. Dia kejut lah kan. Ni Aisyah belum abang turun Brunei lagi Tak ni belum abang turun lagi Random. Random juga. Random. Okey. Abang kalau turun habis lah. Okey. Ali dah macam Hadi Mirza sekarang Tapi bagus satu hari nanti. Maksudnya? Kita pakai maksudnya kita pakai tutup aurat untuk tutup aurat. Nampak? Tapi lama kelamaan kalau dia dah mula nyanyi lagu kerohanian, itu bagus tau. Baru insyaallah. Kurang sikit migraine mak dia. Tak lama lagi ada market tau. Apalagi dia remix sepohon kayu daunnya rimbun. Bagus. Betul Alif berlakon cerita macam Nur Kasih Part 2. Nanti kalau pelakon anda serang dalam ni kan penggambaran kan sebuah drama. Saya dah habis Drama apa tu? Jodoh 2. Bukan cari dia bukan reality TV, saya drama macam Bachelorette. So satu perempuan, 10 calon lelaki yang akan merebut wanita. Siapa wanita tu Hanis Zalika.
Wah, memang cantik tu Hani Zalika. Jadi dalam cerita tu ada 10 lelaki dan Alif memainkan seorang chef yang dia bisa leadership. lah. Dia ada leadership. Macam Labu Labi lah kira. Dia ada leadership. Dia ada leadership skill. Dia very responsible apa benda semua, tapi ada satu masalah, ketiak basah. Dia ada macam penyakit ketiak gitu lah. Siapa lagi lelaki lain yang 10 tu? Siapa lagi? Fadlan Hazim. Main cast 4. 2 perempuan 2 lelaki. Dia Fadlan Hazim, Hani Zalika dengan satu perempuan Jannah Nik ni yang main jadi host tu. Dan lagi 10 tu ada banyak pelakon baru lah. Kira Alif boleh angkat lah Kira Alif boleh menang lah. Menang hati sekali Alif menang. Dia ada satu conniving. Tapi kena tengok macam mana cerita tu Berapa episod 13 episod. 13. Dan sangat susah. Letih bila shoot. Apasal Okey lah, satu episod berapa dia orang bayar kau? Bagus soalan tu. Secret. Tadi lebih kurang. Dia package ke step dia bayar package kan? Package. Okey, dia package okey lah. Alhamdulillah Kita kena selalu bersyukur. Kira alhamdulillah tu berapa tu? Nak tahu juga. Alhamdulillah tu berapa tu? Kira okey, lebih baik dari Singapura ke macam mana? Terus sebab itu je. tak pernah shoot dekat Singapura lagi. Tak ada anggaran dah. Okey, kat sini berapa macam Alif, macam Aaron saya dapat tahu satu episod berapa? Aaron Aziz jauh lah. 2000 satu episod. Dia very satu episod 2000. Saya dengar gitulah. Gimik dulu. Tak jauh lagi. Tapi kalau anda bayangkan 60 episod berapa? Okey. Tapi ni lebih kurang itu lah. Tak ada lah lebih kurang macam tu. Macam Abang Aaron dia very established. So Alif just starting out. Tapi alhamdulillah package lah bagus lah. Anda berlakon bukan baru. Main. Bukan bagus. Sampingan baru. Aku pernah nampak kau berlakon di masa tu kita tengok TV1 ke apa, ada satu drama juga. Tali movie kan. Okey tak Mat? Okey tak? Okey pun. Baik. Baru Baik boleh berlakon. Dan dalam cerita-cerita anda, adakah dengan cerita anda nak cuba berlakon jadi gangster? Betul. Macam nak cuba nak dapatkan casting. Sebenarnya Alif lebih suka romance lah. Love and romance. Boleh nanti romantika dengan kita 12.30 malam. Buat suara-suara romantik Love and romance. Tapi mungkin sebagai seorang pelakon ni, actually ramai orang perlu tahu, Alif dengar daripada old timers kata, when you reach 33 and above, 30 and above, that is the peak for actors and actresses. Sebab lagi tua dia grace with age lah. 10 tahun lagi lah untuk Alif InsyaAllah. Sebab as a young punya actor, there is limitation what you can do. Kalau macam muka dia nampak muda, takkan kita nak main jadi bapak. Yalah betul. Jadi you know what I mean? Jadi banyak limitations. Kira macam Remy Shah masih lagi dalam peak lah Remy Shah, Aaron. This is Alif bukan being biased when I say I like Adiputra. Tapi itulah industri reality But they are very good and everyone knows. Memang terbukti memang bagus. I'm very proud. Tok Alif nak demo dulu lagu yang akan dipecahkan. Tak lama lagi kita demo di sini yang pertama kali. Alif, malam Jumaat jadi. Lagu ni ciptaan siapa Alif? Faizal Tahir. Okey. Faizal Tahir pula tu. Dan lagu ni tak pernah dinyanyikan mana. Belum keluar lagi sebab. Bila dikeluarkan? Lepas waiting for the right time. Lepas Hari Raya lah. Yes, probably. Wah. Jadi ni Alif nyanyi snippet dia. Judulnya? Jadi selayaknya. Selayaknya. Kepada mereka pendengar mana pada malam ni, ni adalah pertama kali Alif menyanyikan lagu ni. Alright. Live. Okay. Dari mana? Dari PIE kau masuk AYE. Surga. Okay. Selayaknya aku menjadi pilihanmu, tak terucap ku cinta padamu. Selayaknya kamu menjadi milikku, seharusnya aku mampu aku untuk memahami, cinta bukan semestinya berakhir bersama. Jauh aku rasa dekat, dekat aku rasa jauh. Ku menunggu, membunuh waktu tanpa ku sedari. Selayaknya aku menjadi pilihanmu, tak terucap ku
Ku cinta, cinta, cinta padamu, selayaknya kamu menjadi milikku, seharusnya aku. Itu dia. Terima kasih. Sedapnya. Ini dah keseluruhan lagu awak nyanyi Tak, ini sikit je. Kenapa tak? Semua kita boleh mainkan lagi. Kita ambil dari apa tu, rakaman tu kita mainkan dulu. Bagus tu. Okey, jadi ni nyanyi seorang lah ni. Seorang. Oh, ingat tak? Jadi sekali Oh, memang tak sengaja tak ni memang sesaja masuk tadi. Saja dia tu. Dia punya saja pun sedap. Terima kasih. Belum lagi betul-betul lah. Okey, Benar yang cakap, bila bapak dia nak nyanyi ni? Ini dia. Nanti kita marah, kena marah kita ni. tak apa. Kita kasih ayahnya peluang untuk bernafas dulu di ujung-ujung. Kita kasih sikit je Save the best for the last boy. Aisyah nak demo lagu dengan petikan gitar dia tu. Jadi lagu apa tu Aisyah nak nyanyikan? Lagu abang lah. Tadi abang nak nyanyi lagu kita. Okey, bagus. Lagu apa? Lagu abang banyak. Lagu Saya Sayang. Bila melihat wajah beliau ni masih lagi teringat sewaktu anugerah dulu, dan sekali lagi ingin kami ucapkan tahniah kepada Alif kerana banyak-banyak penyanyi-penyanyi lokal anugerah. Dia seorang kira macam paling bersinar. Apa sebabnya dia? Mesti ada sesuatu petua. Untuk benda ni Alif rasa 100% is semangat Semangat satu. Tapi Alif, to me all other singers yang menang anugerah selepas atau sebelum Alif pun ada semangat. Marina, sekarang Ismail. Okeylah masih nyanyi. Alif rasa this is a strike of luck. Tuhan tentukan rezeki kita pada masing-masing. Pada Alif, alhamdulillah lah Alif dapat. Semuanya dah diatur ya. Baik, syabas untuk anda. Okey, adik nyanyi lagu abang pula. Okey. Buat macam tu lah dengan cover. Okey, saya nyanyikan lagu Saya Sayang. Sayang. Ke dondang sayang. Okey. Masa ku teringat akan dirimu, ada sesuatu begitu mengganggu. Diam-diam aku menyukaimu, bermimpi bila kau jadi milikku. Jauh di dasar hatiku ingin ku teriak, aku cinta kamu, sayang, sayang, sayang. Kamu dah berpunya, tertutup sudah bagiku kesempatan. Dan bukankah aku rebut pacar orang, meski hati tulus, cerita berani tak senang, cerita berani tak senang. Sedap pula. Wah, tu rendisi Yes. Rendisi Aisyah Aziz. Jadi anda rasa macam mana? Aisyah dah dapat suara, ciri suara sendiri dah dapat kita dah tahu. Suara itulah suara Aisyah Aziz. Jangan ubah-ubah lagi tau. Bawa je gitu sekarang ni memang dua-dua daripada ni memang dahsyat. Makin dahsyat ialah ayah sendiri sebab mendengar dari tadi dia komplain cakap kata dah suruh undi habis bapak bila nak nyanyi. Jadi akan duet dengan Aisyah untuk lagu. Daripada permulaan kita dua praktis kat rumah, selalu ayah Karaoke je tu. Nampak hasil dia nampak. Macam Umi dia lagi up sikit, dia duduk dalam bilik dia. Dia dengar apa tu? Komen lah. Habis daripada dalam bilik kau sedap, Miss power gila dia. Ayah ni duduk luar berjalan gitu. Dia ajar Aisyah macam Aminah, dia ajar Alif macam nak vibrato, banyak benda yang tahu. Macam-macam semua benda. Jadi karaoke dia, tapi dia punya hearing bagus. Itu yang paling yang komen sikit tadi okey nyanyi Aisyah nyanyi lagu Alif. Ayah. Dia okay, tengok dua thumbs up je. Okey, dan boleh minta izin Pak Aziz, aku macam seram sikit Mak cuba tolak. Jadi Aisyah akan tolong duet lagu Dewi dengan Brori lagu Brori Marantika. Tepuk sikit lah, ayah dia nak nyanyi lah. Duduk. Aduh. Wow. Lagu apa? Ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Excited. Yalah. Okey. Jangan pressure. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Okey. Tak perlu gitar Okey, dia cool Okey. Oh, tadi muzik Okey Alright. 3, 2, 1. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih, takkan kecewakah kau pada diriku, tak
Takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Lepas tu ayah masuk. Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku kau dulu. Dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita, kasih. Chorus. Semua. Semua ku serah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Syabas. Ada groove Cik Aziz. Ada groove. Ini buat jujur kalinya kami ketengahkan ayahnya ya. Bukan sekadar anak-anaknya, tapi ayahnya masuk sekaki. Cuman mak dia belum je. Tapi tak apa. Sebelum akan datang. Jadi di mana tak tempatnya kuah kalau tak kena nasi kan. Memang satu yang boleh hampir buat saya menangis. Kenapa? Kerana yelah, bila ayah dengan anak menyanyi bersama, kan macam sweet kan itu. Konsep keluarga tu Kita mula dari situ lah. The humble beginning dari situ. Okey. Dan bapaknya cuma nyanyi. Aku nak interview macam seram juga. Manager. Manager Okey. Manager je. So macam mana suami okey je? Bang tengok nampak dia kasih satu je, anak kasih dua. Tak ada panggilan di rumah ayah dengan anja. Okey lah. Dia Oh ibu Umi panggil ayah dia. Tapi ayah panggil Umi. Panggil Oi. Taklah panggil dulu. Umi yang lagi sweet lah. Umi sweet. Ayah dia relax sikit. Dia relax. Kadang-kadang ada lelaki dia tak mushi-mushi. Okey. Tapi kalau adik kepada Aisyah pula, kepada Alif, dia memang sebenarnya kita pernah dia macam ni. Air ni dia berbeza. Tak dia berbeza dengan Alif dengan Aisyah sebab dia seorang yang sangat vokal, dia macam Umi, exactly macam Umi. Macam maksudnya for example ada satu kisah ni dekat airport. Kita dah lambat ni nak naik flight. Alif, Aisyah dengan Ain. Dia kira jadi macam chaperone lah, dia tukang jaga. So kita tengah tunggu ni dah lah lambat cakap mana ni dek lambat semua kan. Sekali ada orang, kita dah beratur nak shot passport, orang potong. Satu orang macam this group of people potong lah. So kita fed up, apa ni dah hati apa ni. Tapi Alif dengan Aisyah jadi macam akak macam ni biarkan ada tu. So Ain kata ini tak boleh akak, kau nak aku tanya ke tak? Kau nak aku tanya? Tanya. So kita macam tak dia tak boleh, kita dah lambat. Dia pergi excuse me kuat-kuat depan orang, excuse me, just now we were standing here. I think it's not fair because we are late for that's why I think it's not fair that you cut it. Orang tu sorry blah. Dia tu pergi depan. Dia bintang apa dia? Gemini. Dia garang, dia boleh belajar dan dia boleh menyanyi automatic harmonize. Itu yang bagus. Dengan dia punya hearing bagus. Itu adik. Dia boleh dengar orang sumbang dekat semua. Kita sikit sumbang dia boleh akak macam tu. Walaupun dia bukan penyanyi, dia boleh nyanyi tak? Dia harmonize tak? Dia boleh nyanyi. Dia boleh nyanyi. Tak kena marah. Dia boleh nyanyi semua. Dia sebab dia tak dia macam malu. Lebih akademik lah. Dia akademik. Dia toilet. Kadang-kadang dia dengar dia nyanyi kat dalam kereta semua kan. Boleh tahan lah. Kau tak nak buat satu band macam adik-beradik semua adik-beradik? Macam The Aziz. Saya tak tahu macam mana, macam mungkin satu lagu ada salis kan The Aziz. Ni kira kan satu lagu je. Congratulations lah. Ni pun kita take the chance to say congratulations pada adik sebab for her ni graduation. Syabas all the best untuk apa yang dia buat after this. Dia akan teruskan peringkat tinggi? She's taking, dia ikut my mom ni footsteps. Macam Alif dengan Aisyah kita ikut side family. Ayah ada band boys, musically. For her she's following my mom's footsteps. My mom is an ex-air stewardess dulu untuk Cathay Pacific. Dahsyat. So dia Ain akan take air steward, flight attendant punya course.